macam mana nak dapat hidayat Allah dan ilham dari malaikat? Ada 3 syarat Beriman, kalau boleh imannya itu meningkat yakin. Kedua, beramal soleh, kalau boleh amal solehnya itu meningkat ke ahsanu amala. Dan ketiga, hati mutmainnah. Ada 3 ini insya-Allah. Insya-Allah kita mudah dapat hidayat daripada Allah. Ini disebut syarat ini di hujung ayat 27 disambung ayat 28 surah 13 surah Ar-Ra'd. Selalu saya bacakan dalam kuliah saya. Saya bacakan lagi sekali malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah itu sentiasa memberi hidayat kepada orang yang melakukan inabah kepadanya. Sebab itulah kita disuruh fattabi sabila man anaba ilayya. Kerana orang melakukan inabah ni sentiasa dapat hidayah dari Allah. Dan inilah rahsia Allah yang Allah bukakan. Rahsia Allah yang Allah bukakan untuk kita berkait dengan doa kita. Doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita baca 17 kali doa ini di akhir ayat surah Fatihah. Sebanyak 17 kali dalam 17 rakaat. Sembahyang fardu 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim 2 kali sembahyang subuh. Ihdinas siratal mustaqim 4 kali sembahyang zuhur. 4 kali sembahyang asar. 3 kali sembahyang maghrib. 4 kali sembahyang isyak. Jumlahnya 17 kali. Allah bagi jawapan dengan 2 perkataan. Di mana? Akhir ayat 27 surah Ar-Ra'd. Cuba tengok siapa bawa. Ada tak? Apa jawapan Allah? Wa yahdi ilaihi man anab. Kita baca akhir surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah terus jawab. Wa yahdi ilaihi man anab. Tuan-tuan catatkanlah ni. Buat peringatan. Permohonan aku untuk dapat hidayah daripada Allah. Allah bagi jawapan di akhir ayat 27 surah 13 surah Ar-Ra'd. Wa yahdi ilaihi man anab. Jadi kalau kita tidak orang yang melakukan inabah, susah kita nak dapat. Supaya kita jadi orang yang melakukan inabah, itulah kita mesti berguru dengan orang yang melakukan inabah. Guru kita munibun ilallah, insya-Allah kita muridnya jadi juga munibun ilallah. Guru kita melakukan inabah, insya-Allah kita boleh ikut melakukan inabah seperti guru kita. Di sinilah tuan-tuan, kenapa kita wajib bertarekat. Biasanya guru-guru tarekat ni lah yang kita harapkan. Guru kita itu seorang yang melakukan inabah. Dan saya rasakan ketika saya ikut Imam Ishaq, saya rasakan begitu. Bukan saja saya merasakan diri saya rasakan murid-murid lain pun saya perhatikan begitu. Kan tadi saya dah cerita, murid saya suruh 4 kali. Sebab dia main tangkal azimatnya, padan tak. Itu kan satu hidayat Allah yang menyadarkan orang ni, murid saya ni. InsyaAllah sampai mati dia tak akan simpan, tak akan cari lagi tangkal azimat. Sebab dah terbukti